Selepas 2 bulan suaminya meninggal dunia, warga emas ditemui tidak bernyawa di rumahnya di Taman Ria Jaya, Sungai Petani selepas jiran terhidu bau busuk. Wanita warga emas berusia 69 tahun itu dipercayai telah meninggal dunia sejak kira-kira 4 hari lalu. Menurut jiran, wanita itu tinggal bersendirian selepas kematian suaminya. Jiran mula berasa curiga apabila tidak melihat kelibat mangsa sebelum menghidu bau tidak menyenangkan dari rumah berkenaan. Pihak bomba dan polis kemudian ke lokasi sebelum memecahkan pintu rumah dan menemukan mangsa dalam keadaan tidak bernyawa. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Hanan Ramlan berkata, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Beliau berkata mangsa dipercayai telah meninggal dunia kira-kira 4 hari berdasarkan keadaan fizikal semasa ditemui. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk proses bedah siasat. Usaha mengesan ahli keluarga mangsa kini sedang giat dijalankan.